Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak India, anak saya. Kalau tuan-tuan nak tahu, projek yang dibuat oleh KHK Land tersebut, yang saya pernah dedahkan dalam video sebelum ni, nak bina satu jalan pintasan dekat kubur tu kan. Sebenarnya projek ni telah dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan Januari 2026. So saya nak kata bahawa sebenarnya ni adalah kerja kapitalis yang menggunakan orang-orang politik untuk memenuhi kepentingan mereka. Saya dah sebut dalam video sebelum ni bahawa pintasan tersebut kita tak ada masalah nak buat pembangunan. Tetapi kenapa pembangunan yang dicadangkan tersebut mesti mengambil tanah orang ramai? Mesti mengambil tanah rakyat yang duduk dekat sana dalam keadaan sederhana. Kita ambil tanah mereka untuk bina, untuk puaskan kepuasan hati pemaju-pemaju kapitalis tersebut. Itu yang kita lawan di dalam pembangunan ini. Dan kita kena faham, projek Ania Rahil ni adalah projek perumahan super mewah. Bukan setakat mewah tapi super mewah, sangat-sangat mewah. Sehingga kan tuan-tuan kalau nak pergi ke sana tak perlu naik kereta. Naik helikopter pun boleh parking kat situ, nak menggambarkan betapa mewahnya projek tersebut. Dan kemewahan tersebut, dia dibina di atas tapak dan juga tanah orang Melayu, orang Islam. Dan kalau kita baca statement, tanah dekat kampung Sungai Pening tu adalah tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu. Sepatutnya kalau ikut undang-undang, kita nak ambil tanah Rizab Melayu, mesti dah dinyatakan di mana tanah gantinya. Tetapi ketika mana penduduk di briefing oleh PTG, Pejabat Tanah dan Galian, ketika mana penduduk tanya mana tanah ganti kepada tanah Rizab Melayu yang akan diambil ini, maka PTG kata tak ada. Tak dinamakan, tak ditunjuk dekat mana tempat gantinya. Itu satu benda yang sangat menyinggung perasaan kita sebagai orang Melayu, orang Islam. Sedangkan tanah ni benda yang sangat besar, sangat mustahak bagi kita, tapi diambil di atas nama pembangunan, menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 Kanun Tanah Negara. Akhirnya orang Melayu sikit-sikit hilang tanah kerana pembangunan yang diasaskan oleh dasar kapitalis seperti ini. Saya mencabar mana-mana pempengaruh yang lain, ahli akademik, tolong tengok kes ni. Banyak lagi yang saya boleh dedahkan selepas pada ini. Assalamualaikum.